Aku bagi kau last warning Aku tak nampak kereta tu dalam masa 1 minggu. Kau jangan balik rumah ni lagi, kau tahu? Kalau you betul nak loan kereta ni, I boleh tolong you. Macam mana anda jual balik bagi you RM10,000? Kereta yang saya jual tu kereta abang saya. Saya jual kereta ni sebab saya nak guna duit. Atau you continue salah macam tu. Baiklah. Sekarang ni, I call abang I. Sekarang ni, saya dah kena scam dengan kedai ni. Abang datang sekarang? Baru sekarang kau nak call aku? Ha? Apa maksud abang ni? Aku dah tahulah kau dah jual kereta tu. Ha? Kau ingat aku tak tahu ke kau curi kereta aku? Aku saja je nak tengok bila kau nak beritahu aku. Tapi dengarlah apa yang aku nak jelaskan dulu. Aku bagi kau last warning Aku tak nampak kereta tu dalam masa 1 minggu. Kau jangan balik rumah ni lagi, kau tahu? Bang, lo? Kalau you betul nak loan kereta ni, I boleh tolong you. Betul ke bos? Bos, kenapa you nak tolong dia? Tadi dia cakap I scammer tau. Yang penting, dia suruh sedar. I boleh jual bagi you kereta tu dalam kos RM12,000. Satu saja, you kena kerja dengan saya. Kalau you rajin, itu loan you mesti boleh bayar. Dan itu kereta abang you boleh dapat balik. Terima kasih bos. Esok saya akan start kerja lah. Bos, kenapa you nak tolong dia? I bukan tolong dia. Dia kerja sini, dia kena usaha juga. Semalam orang tu tak ada datang lah. Tak apa, itu pilihan dia. Harap dia boleh settle masalah tu. Hey, ada tak Dinesh datang semalam? Ada? Kau siapa? Aku abang dia. Dari semalam lagi aku cari dia tak jumpa. Dia hilang. Hah? Apa?